Saya listkan 5 kedai nasi ayam di Melaka. Boleh save video ni, boleh dijadikan panduan. Lepas ni datang Melaka boleh pergi makan nasi ayam sini. Yang pertama ni nasi ayam Hailam Hijrah Sari. Lokasi dia dekat Sungai Udang. Dia dah lama berniaga. Orang-orang Melaka, terutama sekali orang Sungai Udang, orang Masjid Tanah, orang Alor Gajah mesti pernah makan kat kedai ni. Datang sini jangan lupa kaki ayam kicap dengan toge. Kedai dia kalau datang tengah hari memang sangat ramai. Kalau lewat sikit kan habis pula. Yang kedua ni pun antara yang famous juga dekat Alor Gajah, nasi ayam Nadia. Yang ini pun sama juga, jangan datang lambat, habis nanti. Nasi ayam dia punya laju macam pisang panas. Tapi kalau makan sini jenis dia memang dia kuah lecak. Tapi itulah penarik dekat nasi ayam Nadia Alor Gajah ni. Tapi waktu operasi dia lain sikit. Sabtu Ahad dia cuti, hari lain dia berniaga. Dah beberapa kali saya datang sini memang beratur. Nanti pergi cuba tahu. Yang ketiga ni pun legend juga dekat Melaka, nasi ayam Anika. Lokasi dia dekat Lorong Pandan sana. Yang ini pun sama, kalau tengah hari memang sangat ramai. Biasanya saya akan datang dah lewat sikit, dalam pukul 2 lebih macam tu. Waktu operasi dia lagi unik, pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang. Hari Jumaat dia cuti. Nanti boleh pergi sini. Yang keempat ni antara yang legend juga dekat dalam negeri Melaka. Lebih daripada 30 tahun dah. Nasi ayam Singapura. Lokasi dia dekat Air Molek Melaka. Betul-betul lintas jalan depan klinik kesihatan. Dia start pagi pukul 8 macam tu, sampailah kadang-kadang pukul 12 tengah hari dah habis. Ayam dia macam ni lah. Bawah ayam dia letak toge. Nasi ayam dekat sini memang pot-pot orang tempatan makan. Kalau saya sendiri, saya datang sini, saya akan order sup kaki ayam dia sekali dengan wonton goreng ataupun dia panggil bunga. Kalau ada ke Air Molek boleh singgah sini. Yang kelima ni dekat Sungai Udang juga, nasi ayam istimewa. Kedai ni pun sama, kalau tengah hari ramai orang. Dekat sini dia lain sikit, ada macam-macam jenis ayam. Ayam roasted ada, ayam steam halia pun ada. Paiti pun ada dekat sini tau. Tapi kan kalau saya makan dekat sini ada satu lagi menu yang saya sangat suka. Laksa nyonya dia. Ini kalau datang sini pergilah cuba. Yang bekerja dekat kawasan Sungai Udang tahulah kedai ni kan. Dulu nama dia lain, sekarang dia dah tukar nama. Okey, makan-makan juga, kesihatan kena jaga. Ni bonus. Kalau nak buat medical check up ke, boleh pergi dekat sini. Ni saya tunjukkan satu klinik yang saya selalu pergi. Dulu nama dia lain, sekarang dia dah tukar nama, Medi Pulih Klinik. Yang saya pergi ni dekat ujung pasir. Doktor dia friendly, lepas tu dapat result dia akan explain. So nanti dia akan advise lah apa yang kita boleh makan, apa yang kita perlu makan. Harga dia dekat sini pun okey sangat. So lepas ni kalau nak buat check up kesihatan, pergilah dekat sini. Jangan nak tunggu dah sakit baru nak pergi. Masa tengah sihat ni lah elok buat. Dah 2 tahun dah saya buat check up dekat sini. Okey, jangan lupa ya follow Diary Melaka. Nanti saya akan buat video-video kompilasi yang lain pula. Okey, bye.